Apakah status isu mafia korporat? Sedar ataupun tidak, sudah hampir 3 bulan berlalu sejak kertas siasatan dimulakan dan pelbagai gesaan telah dilakukan. Namun sehingga hari ini, masih belum ada perkembangan dan masih belum ada dakwaan. Malah di Parlimen juga sering dielak oleh blok kerajaan terhadap soalan berkaitan korporat mafia. Bila media tanya pada pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, begitu mudah Faiz mengelak soalan dengan menjawab, "Kamu nak saya masuk penjara?" Rakyat bukannya meminta rahsia siasatan didedahkan. Rakyat hanya mahukan accountability. Sekurang-kurangnya, beritahulah setakat mana siasatan telah berjalan dan apakah tindakan yang telah diambil. Malah pelbagai pihak juga telah menggesa supaya sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi memastikan siasatan dibuat secara bebas dan tulus. Tetapi sehingga hari ini, masih belum ada keputusan yang jelas mengenai cadangan tersebut. Persoalannya, bilakah rakyat akan mendapat jawapan? Harap-harap ianya tidak berakhir dengan NFA ataupun no further action. Dan kalau kerajaan Madani benar-benar yakin dengan prinsip ketulusan dan integriti, buktikan kepada rakyat melalui tindakan, bukan sekadar kenyataan.